Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. So hari ini kita try mengundang dekat Sungai Pontian ke UR0. So turun dengan cik boy handsome kita. Tengok sikit muka. Harap-harap ada hasil ni. Turun dengan dua bot dengan Joy dengan anak dia kat depan tu. So harap ada hasil hari ni. Sebenarnya dah lama kumpau. Ada turun tapi itulah hasil tak berapa memberangsangkan. Stay tuned. Ada makan tapi halus kot. Kedek-kedek. Ada kedek-kedek. 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 Ada apa ni? Belum masuk dalam kan? Belum pasal lagi. Ya. Harap-harapnya okey, pembuka selera. Api bunting ada. Dimakan senyap je. Boleh. Cantik. Dimakan senyap je lah. Tak jadi pindah. Lek, ini apa Lek? Ini apa ni Lek? Hehehe. Di tepi je Roy. Allah. Makan senyap lah boy. Boy dia makan senyap lah boy. Kena rajin angkat-angkat lah boy. Dia makan senyap lah boy. Aku nak cek umpan je. Betul lekat. Dia senyap-senyap lah makan. Dia senyap dia makan. Aduh. Jangan gigit saya. Kita cuba lagi. Malah aku nak cuba. Ada udang. Ada udang. Macamlah kita nak. Alah, tak lekat lagi lah. Kenapalah kau? Susah sangat nak lekat lah. Tambah-tambah. Ada tambah-tambah, ada manis-manis. Macam ni lah.
spek kuning. Spek kuning. Dia ada ketuk-ketuk sikit. Air tengah surut, dimakan slow sikit. Lekatlah, jangan lepas, lekatlah, jangan lepas. Wah, inilah dia spek biru. Yang belakang bukan kau yang panas banyak Oh, barulah ada yang kasar-kasar sikit, baru manis-manis. Barulah manis-manis. Cantik. Ada saiz. Tengok, janji ada hasil, janji ada hasil. Buat tambah-tambah. Buat tambahan. Ini yang kita mau, spek-spek biru. Jangan beritahu hijau. Jangan tunjuk hijau. Jangan tunjuk. Spek biru. Jangan tunjuk Joy, Jangan. Sekejap, okey. Lepas dia. Mula-mula tak nak tunjuk taring lah Joy. Petang-petang lah tunjuk. Okey, alhamdulillah ada jugalah hasil. Kilo 2 kilo inilah hasil kita hari ni dengan baik. Kamera Insta rosak pula, terpaksa pakai handphone. Okey lah, ada manis-manis, bolehlah buat lauk Hari Raya Haji. So, semoga jumpa lagi di lain masa, di lain waktu, di lain rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.